Sanggup ke tengok anak kecil kemurungan didera emosi oleh pengasuh? Tak sanggup kan? Sebab tu Kak Lela nekat lepaskan gaji 40k setahun sebagai engineer demi anak tersayang. Kak Z rasa semua ibu-ibu akan buat macam Kak Lela, termasuk Kak Z sendiri. Kita memang sanggup berkorban apa saja untuk anak kita. Keputusan berani yang Kak Lela buat menghasilkan rezeki yang luar biasa. Sekarang income Kak Lela cecah 20k sebulan. Alhamdulillah. Dapat pula hadiahkan ayah di Honda City. Bisnes apa yang Kak Lela buat ni Duduk rumah je, orang datang cari kita. Itulah bisnes Kak Lela. Apa strategi Kak Lela dengan bisnes? Orang datang cari kita hanya dari rumah. Nak tahu? Follow, komen, nak. Mana tahu ini adalah jawapan pada doa anda yang tercari-cari solution untuk tambah pendapatan. Jom ubah hidup, duduk rumah saja. Boleh ada masa banyak bersama keluarga, ada banyak duit dan bahagia. Untuk detail macam mana nak buat bisnes macam Kak Lela, pergi ke link di bio Kak Z. Kan dulu tanda tambah di tudung hitam, tanda kita bersahabat. Isi borang, submit, nanti Kak Z hubungi kemudian. Yakin dan percaya, jalan terus, insya-Allah kita boleh berjaya. Assalamualaikum.